Presiden FIFA kena sekolah dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Palestin. Ketika sidang Kongres FIFA, Presiden FIFA menjemput Presiden Bola Sepak Palestin, Jibril Rajaab dan Presiden Bola Sepak Negara Haram naik ke pentas. Infantino kemudian mengajak mereka bersalaman. Namun Jibril menolaknya walau dipujuk oleh Infantino. Malah dia melaungkan bahawa dia tidak akan bersalaman dengan pembunuh wanita dan kanak-kanak. Infantino mendekatinya untuk memujuk dan berkata ini demi kanak-kanak. Tapi Jibril balas dengan kata-kata Infantino mungkin berniat baik tetapi Infantino tidak faham penderitaan rakyat P4+1 yang dikejami sambil memeluk Infantino dan turun dari pentas dengan membelakangkan kedua-dua mereka. Jibril mendapat tepukan gemuruh dari perwakilan lain ketika turun dari pentas manakala Presiden Bola Sepak Negara Haram termanggu-termanggu kesipuan dan kemaluan. Infantino juga terkedu kerana gagal nak jadi hero. Sebelum turun, Jibril sempat berpesan, kami akan patuhi segala undang-undang tapi kami tidak akan bersekongkol dengan pembunuh dan orang yang berlaku zalim. Syabas Jibril Rajaab, you are my brother.